Suara FM yang sedang mendengarkan ketika ini. Alhamdulillah sekali lagi kita bersama. Hari ini 5 Ogos 2015. Kita berada di dalam segmen inspirasi khas iaitu Inspirasi Merdeka. Hari ini kita membawa seorang lagi tokoh tokoh bahasa yang namanya cukup disegani iaitu Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, iaitu mewakili fellow utama Institut Kajian Etnik Kita Universiti Kebangsaan Malaysia. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong juga merupakan Ketua Kluster Sejarah Warisan dan Sosio Budaya Majlis Profesor Negara. Selamat tengah hari Doktor. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, terima kasih kerana sudi menyambut undangan kita pada hari ini. Ya, terima kasih kerana sudi menjemput saya ke studio untuk berkongsi sedikit pandangan. Ya, Profesor Datuk ini sebenarnya boleh dikatakan seorang pejuang bahasa yang cukup disegani, dan sehingga kan bila saya bercakap dengan Profesor sendiri, saya merasakan beliau bukanlah seorang yang berbangsa Cina, tetapi dah sama, lebih fasih lagi daripada kita yang berbahasa Melayu ni kan, berbahasa Melayu kan. Ini yang menyebabkan saya rasa ada sedikit rasa segan ketika untuk berbicara dengan Profesor Datuk kan. Tapi walau macam mana pun, saya harap hari ini perbicaraan kita bersama Profesor Dr. Teo Kok Siong akan memberi sedikit manfaat kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Ya, mudah-mudahan. Baiklah Profesor, sebelum tu ingin juga saya tanya, sudah berapa lama Profesor di dalam bidang ini, memperjuangkan bidang bahasa ini? Semenjak tahun 1979 apabila saya menjadi mahasiswa di Universiti Melaya menekuni bidang bahasa Melayu. Jadi 79 sampai sekarang lah. Sebelum itu saya seorang guru terlatih, guru bahasa Inggeris. Oh, guru bahasa Inggeris. Ya. Macam mana boleh tiba-tiba dia memilih kepada bidang bahasa Melayu ni? Ya, saya menekuni bidang bahasa yang dikenali sebagai linguistik. Jadi saya boleh memilih bahasa apa-apalah untuk dijadikan bahan kajian. Jadi saya memilih bahasa Melayu kerana saya mendapati pada waktu itu tidak ramai orang bukan Melayu yang ingin menekuni bahasa Melayu. Tambahan lagi saya berasal dari Kelantan. Jadi bahasa Melayu dalam bentuk dialek Melayu Kelantan itu adalah sebahagian daripada saya lah. Tapi bukan nak kata, apabila kalau kita lihat kaum Cina yang berasal daripada Kelantan, seperti ada seorang tokoh lagi iaitu Profesor Lim Swee Tin juga berasal daripada Kelantan, mereka mempunyai macam minat ataupun fasih berbahasa Melayu tu kadang lebih daripada Melayu tu sendiri. Adakah dorongan-dorongan yang ada di dalam kaum di sana ke macam mana? Ya, kaum Cina di Kelantan, terutamanya saya dan Prof Lim Swee Tin tu, kami dari kelompok peranakan. Jadi peranakan ini merupakan kelompok bukan Melayu yang menerima budaya Melayu sebagai cara hidup mereka. Kalau di Melaka ada Baba Nyonya. Jadi budaya Melayu adalah sebahagian daripada hidup puak peranakan Kelantan kan. Jadi tak hairanlah orang-orang Cina Kelantan, terutamanya puak peranakan ini kan, fasih dan bukan fasih sajalah, menerima bahasa Melayu itu sebagai sebahagian daripada jati diri mereka. Jadi tak ada perasaan segan silu ataupun perasaan semacam menentang lah yang kadang-kadang terdapat di kalangan orang-orang bukan Melayu di sebelah pantai barat kan. Tetapi kalau di Kelantan dan Terengganu, setiap orang bukan Melayu itu didapati bersedialah untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan kelompok Melayu itu. Jadi ini satu yang cukup baguslah dari segi perpaduan. Adakah dalam Prof sendiri, dalam keluarga Prof di Kelantan itu, di dalam kalangan keluarga berbahasa Melayu ataupun masih lagi mengamalkan bahasa ibunda sendiri? Sudah tentu bahasa ibunda itu dituturkan dalam ranah keluarga kan, antara bapa mak dengan anak-anak dan adik-beradik. Tetapi
di luar ranah keluarga itu, ranah sosial dengan kawan-kawan dan sebagainya, sesama Cina peranakan Kelantan, bahasa Melayu Kelantan itu adalah bahasa pertuturan ataupun alat Pengantar untuk sebagai bahasa pengantar. perhubungan lah. Maksudnya kalau saya bertemu dengan rakan saya Profesor Dr. Lim Swee Ting tu, bahasa Melayu Kelantan yang kami gunakan. Bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Hokkien Cina kami. Jadi kami akan bertutur dalam bahasa Melayu Kelantan dan tak ada pun perasaan kekok di situlah. Sebab bahasa Melayu Kelantan adalah sebahagian daripada kami. Sebab kalau kata tengok budaya yang ada dekat Kelantan itu tak sama dengan macam yang Prof cakap tadi di barat daya, di bahagian pantai barat. Ya. Semenanjung ni kalau kita kadang-kadang kalau kadang-kadang dalam satu kelompok pun kalau kata ada Melayu di situ dan mereka berjumpa dengan kaum mereka sendiri, kadang-kadang bahasa ibu dia sendiri yang keluar kan. Jadi macam saya rasa macam itu satu yang amat menarik di Kelantan orang kata apa, budaya yang dididik sejak daripada kecil kan. Ya, sebab di Kelantan kaum bukan Melayu merupakan minoriti betul. Dalam saya kira kadar 4% begitu saja. Jadi 96% orang Melayu. Jadi mereka adalah minoriti baik. Okay. Bukan seperti yang di tempat-tempat lain. Mereka minoriti barangkali yang kurang baik. Kalau kita macam kami memang lahir di Kuala Lumpur. Ya. Tengok Dekat generasi sikit, Mat. seperti kami kan, mereka boleh katakanlah yang bukan berlainan bangsa, mereka telah menerima macam keunikan dan meraihkan macam perbezaan makanan. Tengok orang Melayu dan Cina boleh makan roti canai, makan capati. Orang Cina pun makan nasi lemak, orang Melayu pun boleh makan wantan mi. Tapi sayangnya dia hanya tinggal dalam makanan je. Tetapi tak begitu orang diperanakkan di Kelantan dan juga di Melaka kan. Mereka bukan sahaja makanan berkongsi, sebaliknya mereka boleh memahami dengan baik bahasa lawak jenaka kadang-kadang, dan mereka boleh dengan alamilah perbualan tu. Kenapa kita tak berjaya di belah pantai barat tu? Di sebelah pantai barat ini, kalaulah ada perpaduan, itu pada peringkat sosial sahaja. Dan seperti yang saudara kata, termasuklah makanan kan. Itu jadi makanan ini tak boleh kita nak gunakan sebagai penanda yang tinggi arasnya lah untuk perpaduan ini. Jadi di sebelah pantai timur di Kelantan, perpaduan itu wujud pada tahap psikologi. Maksudnya orang-orang bukan Melayu sudah pun boleh dan bersedia mengidentifikasikan diri mereka dengan kelompok asal itu Melayu. Jadi ini perbezaannya lah. Kalau di sebelah pantai barat ini barangkali kaum bukan Melayu itu bukan sangat minoriti juga kan. Kalau di Ipoh tu mereka majoriti tu. Kebanyakan jugalah di Ya. Ipoh, Pulau Pinang. Kedudukan geografi dan kadar kemajoritian tu. Saya kira kedudukan ekonomi itu penting. Apabila ada duit, ada kuasa, adalah something sikit-sikit lah. Okay. Apabila kuasa ekonomi itu tak berapa tinggi kan, jadi kelompok itu biasanya lebih senang lah diajak untuk apa-apa lah. Ya. Okey, kalau doktor kita lihat sekarang kan, kalau bercakap tentang isu bahasa itu macam sesuatu yang begitu sensitif. Setiap kaum atau setiap bangsa itu dia ingin mempertahankan bahasa dia sendiri. Yang Cina dengan bahasa Mandarin dia, Hokkien dia, yang Melayu tetap dengan bahasa Melayunya, dan India ni mungkin dia tak berapa nak mempertahankan, tapi dia lebih kepada bahasa Inggeris, dia macam tak berapa nak kisah sangat kan. Apa pandangan Prof tentang perkara ini? Kenapa kita masing-masing begitu nak mempertahankan bahasa sendiri sehingga kita macam agak sukar untuk menaikkan bahasa Melayu itu sendiri? Ya, pertama sekali kita harus faham asas pembentukan negara Malaysia kita ni, iaitu kemajmukan. Bukan seperti di Indonesia asimilasi, di Thailand asimilasi. Jadi apabila kita menyebut tentang kemajmukan ini,
ia satu konsep yang membenarkan setiap kelompok itu, setiap etnik itu terus menuturkan bahasa ibundanya, terus menganut sistem kepercayaan asalnya dan juga terus mengamalkan warisan budayanya lah. Jadi itu harus kita faham, kemajemukan etnik dan kepelbagaian budaya. Jadi itu asas pembentukan negara kita, maka itu dibenarkan. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa dalam kita berbagai-bagai itu, ada Cinanya, ada Melayunya, Indianya di Semenanjung dan di Sabah-Sabah tu lain ceritanya. Kita juga harus bersatu padu lah, dan dalam bersatu padu ni kita nak gunakan bahasa Melayu itu, bahasa negara. Tapi sayangnya kadang-kadang kefahaman kita itu cetek lah apabila orang-orang bukan Melayu, terutamanya Cina, mengatakan hak mereka untuk belajar dalam bahasa Cina. Memang itu hak mereka, tetapi hak itu harus diiringi dengan tanggungjawab untuk ikut menguasai bahasa negara. Sebab bahasa Melayu bukan sebarangan bahasa, ia bahasa negara. Tinggi martabatnya. Dan sebagai warga negara Malaysia, seseorang itu wajib, bukan perlu, wajib mempunyai pengetahuan yang baik terhadap bahasa negaranya. Dan sayang kita dapat lihat di negara kita masih ada, khususnya dalam kelompok orang-orang muda ni yang tak mengetahui bahasa negara ni. Kalau dalam bahasa kasar, sepatah haram pun tak tahu. Jadi macam mana ni? Ini satu persoalan nasional. Betul lah, betul. Sekarang bukan kata yang kalau dah Cina tu mungkin ada yang tak faham. Tapi kadang-kadang yang Melayu tu sendiri pun susah untuk menuturkan bahasa Melayu dengan baik kan. Diorang tambah-tambah orang yang bergolongan kelas atasan kan, di rumah tidak macam malu untuk berbahasa Melayu kan. Itu pun satu hal lain lah yang sepatutnya tak berlaku lah kan. Sepatutnya orang Melayu sebagai penutur jati kepada bahasa Melayu ni perlu menjadi contoh teladan kepada yang bukan Melayu. Apabila kita ni kalau dapat seorang Melayu pun yang tidak meyakini kemampuan bahasa Melayu, ini susah. Jadi bangsa-bangsa lain yang bukan Melayu yang selama ini menerima bahasa Melayu gitu-gitu saja. Jadi kalau ada seorang, dua bangsa Melayu yang mempertikaikan kemampuan bahasa Melayu untuk memandaikan anak bangsa, membangunkan negara, ini sesuatu yang amat kacau. Amat kacau. Jadi hari ini tidak dapat dinafikan ada kelompok Melayu yang mempertikaikan kemampuan bahasa Melayu. Bolehkah nak membangunkan negara? Bolehkah nak memandaikan anak bangsa kan? Jadi ini sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Walaupun ada seorang dua, ini kata pepatah Melayu, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Seorang dua ini menafikan seluruh bangsa Melayu itu, sejarahnya, kegemilangannya. Jadi ini sesuatu yang penting lah. Saya kira untuk Melayu macam ni harus ada semacam tarbiyah lah. Tarbiyah kan. Kena Prof Datuk ni yang tarbiyah orang-orang Melayu seperti ni. Betul, sebab masalah bahasa ni memang agak, saya rasa masih ada lagi lah. Patut dah usia kita dah 58 tahun merdeka ni, tak patut ada isu. Sebab bila saya pernah bekerja macam saya katakan Prof tadi di Kepung, memang ada sedikit mengalami masalah bahasa. Kadang-kadang kalau kita tanpa melihat pada sisi perkauman, bila saya sesat di Segambut dan Kepung jangan lama kan, saya susah untuk dapatkan bantuan untuk buatan jalan. Sebab kadang-kadang bahasa menjadi satu masalah. Kedua, mereka mungkin tak gembira. Mungkin ya saya Melayu jadi sangat minoriti. Jadi tak begitu, tak berbeza jika saya pergi di Melaka, Penang pun saya okey lagi sikit lah, atau di beberapa lain. Kalau saya jumpa bukan Melayu, mereka membantu saya tanpa sebarang prasangka. Saya tak tahu adakah itu masalah bahasa ataupun geografi itu majoriti Cina, jadi mereka kurang bercampur dengan Melayu. Ya, demografi di situ lah. Kan? Sebab kita kurang bercampur ni, jadi kita ada masalah selesa. Kadang-kadang kalau kita dapat perhatikan, kalau ada majlis negara, kalau ada tempat kosong lah di tempat orang Melayu, kadang-kadang orang Cina pun tak nak pergi duduk di sana kerana tak selesa. Mengapa tak selesa? Kerana kita tak pernah bercampur.
kita tak pernah mengenali antara satu sama lain dengan baiklah. Cina mengenali budaya Melayu, Melayu mengenali cara hidup Cina dan sebagainya. Jadi apabila kita ni kurang bergaul, maka tak kenal mengenali, maka wujud masalah ni. Kita tidak ataupun kurang mempercayai antara satu sama lain. Ini masalahnya. Okey, Datuk, kita berehat sebentar. Selepas ni kita akan sambung lagi perbincangan kita bersama Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong di dalam segmen Inspirasi ini. Dengarkan dulu lagu ini daripada Datuk Siti Nurhaliza, Janji, Mysore FM, Citra Generasi Informatif. Daripada Datuk Siti Nurhaliza, Janji. Dan sebenarnya soalan kita seterusnya ni, kita masih lagi di dalam segmen Inspirasi Merdeka, yang mana topik kita hari ini adalah bahasa Melayu sebagai alat perpaduan. Profesor Datuk. Ya. Okey, Profesor Datuk, tadi kita bercakap sedikit pasal di sebelum off air tadi bercakap tentang sistem pendidikan di Malaysia ni. Saya ingin bertanyakan tentang sistem pendidikan Malaysia di bahasa Melayu. Bahasa Melayu sekarang apabila saya lihat di sekolah-sekolah, ia bukan lagi bahasa utama. Bahasa Melayu itu hanyalah kepada bahasa Melayu saja, subjek bahasa Melayu saja. Kalau kita lihat buku-buku yang ada ataupun sekolah-sekolah, bila saya berjumpa dengan adik-adik yang bersekolah, mereka diajar dalam bentuk dui bahasa. Contohnya dalam matematik ada pula dui bahasanya. Ada sekolah pula boleh memilih sama ada nak ajar dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dan sekolah ini boleh belajar bahasa Melayu. Kalau sekolah macam Cina, dia nak belajar dalam bahasa Cina. Ada pula sekolah kebangsaan yang dia memilih untuk mengajar dalam bahasa Inggeris. Jadi dah tak sekata dah sekarang ni dalam bahasa Melayu. Jadi apa pandangan Prof tentang itu? Yang saudari sebut yang dua bahasa tadi itu sakibaki PPSMI lah. Itu dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris yang diperkenalkan pada tahun 2003 dan dimansuhkan pada tahun 2009. Jadi mereka yang terlibat itu diberi peluang lah. Sebab itu ada yang Melayunya, ada yang Inggerisnya, ada yang Cinanya, ada yang Indianya. Tetapi bahasa ilmu di negara ini, bahasa pengantar utama ialah bahasa Melayu. Masih bahasa Melayu. Walaupun begitu, sistem pendidikan kita bersifat berbagai-bagai lah kerana nak selari dengan asas pembentukan negara kita kan, iaitu kemajemukan etnik. Maka kita membenarkan penubuhan sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah Tamil dan sebagainya lah. Jadi dari satu segi ialah itu selari dengan perlembagaan persekutuan kita, asas pembentukan negara kita. Maka kita dapat lihat di negara kita ni sistem pendidikannya berbagai-bagai. Kalau di sekolah rendah itu ada sekolah kebangsaan bahasa Melayu, sekolah jenis kebangsaan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil, sekolah agama. Jadi kita di situ ada bahasa Arabnya. Sekolah swasta walaupun guna bahasa Melayu, Inggeris, tetapi sekolah swasta ni memberi pendidikan elitis, elit. Itu. Kemudian kita ada sekolah persendirian Cina. Lagi. Itu kita fahamlah. Maksudnya sekolah ini bersendirian. Tak terlibat dengan kurikulum dan sukatan pelajaran nasional. Lepas itu kita ada sekolah antarabangsa yang sudah tentu orientasinya antarabangsa, dan akhir ini kita ada yang saya panggil secara gurau senda lah, aliran kera sumbang, iaitu belajar sendiri-sendiri di rumah. Kerana apa-apa sebab lah didatangkan guru untuk mengajar anaknya seorang ataupun sebagainya. Jadi 7 aliran di peringkat sekolah rendah. Jadi kita mengamalkan pengasingan etnik pada usia yang cukup muda. Apabila kita cuba menggabungkan mereka di sekolah menengah, umur 13 tahun, nampaknya tak menjadilah. Sebab tu ada polarisasi di sekolah. Di IPT
di tempat kerja dan di tempat awam pun, macam saya katakan tadi, kalau ada majlis hari terbuka, hari raya, kalau sektor kawasan sektor kaum Cina sudah penuh, yang ada kekosongan yang Melayu India, tak selesa ni kaum Cina ni nak pergi duduk makan saja, bukan nak berinteraksi pun. Jadi Sebenarnya sehingga sampai bukan saja dekat situ, ketika di IPT juga, saya mengambil contoh saya sendiri. Di dalam satu kelas tu memang ada Melayu dan India dan Cina, tapi mereka Melayu ni memang dekat kelompok dia saja. Dan Cina dan India ni mungkin India is paling minoriti lah, paling sikit lah. Mereka yang Cina ni dia akan bercampur dengan India, tetapi sukar sangat untuk tengok mereka ini Melayu masuk dalam grup Cina dan Cina masuk dalam grup Melayu. Mereka lebih macam seolah-olah Melayu ni diasingkan ataupun terasing sendiri kan. Jadi apabila Cina dengan India mereka bersama, mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggeris kan, sebagai bahasa pengantar, bukan dalam bahasa Melayu. Tapi kita dah tentulah kita sendiri sebagai orang Melayu pun bercakap bahasa Melayu dan seterusnya akan di situ je. Jadi sampai bila agaknya benda-benda macam ni kita nak tengok benda ni betul? Sebab kalau ianya berterusan, sampai bila-bila pun kita takkan jadi sebuah masyarakat ataupun negara yang betul-betul majmuk tu. Ya. Ini satu masalah besar untuk negara. Setelah kita merdeka hampir 60 tahun, nampaknya perpaduan kita mencapah makin lebar jurangnya. Sepatutnya kita memusat. Jadi bolehlah kita fikirkan sebab-sebabnya, tetapi bagi saya, kalau anak-anak sekolah itu sudah begitu sifatnya, sudah tentu sistem pendidikan itu harus kita lihat. Takkan anak-anak ni hidup cara polarisasi seperti yang saudari beritahu tadi, yang Melayu dengan Melayunya, yang Cina dan India dengan bukan Melayunya. Takkan ini kerana dasar pertanian negara, takkan kerana dasar otomotif negara nak menaikkan kereta proton. Mesti tentang ini akibat, suka tak suka, secara dominannya akibat dari sistem pendidikan kita. Ya, kalau kita lihat sistem kita berbagai-bagai dan hasilnya polarisasi. Jadi sudah sampai waktunya kita lihat kembalilah secara serius kalau kita sayangkan negara ini. Yalah, sebab dulu masa zaman penjajah kita kata British itu yang mengasingkan kita melalui dasar ekonomi kan. Tetapi sebenarnya selepas merdeka pun seolah-olah dasar pendidikan kita pula yang mengasingkan kita. Ya, saya kira semasa merdeka tu kita ada hak untuk menyusun destini negara kita. Saya pun tidak tahulah mengapa kita memilih untuk meneruskan legasi penjajah ini. Jadi nampaknya waktu itu kita tak ada kekuatan politik, keberanian politik. Sekarang saya kira susah sekali kalau kita nak mengubah sistem berbagai-bagai itu untuk menjadi satu sistem. Yalah. Yang pertama, kita tak nak yang 7 yang saya sebutkan tadi, kita nak satu saja, iaitu sekolah kebangsaan. Tak ada sekolah vernacular, tak ada sekolah agama. Tak ada sekolah swasta, tak boleh belajar sendiri-sendiri di rumah. Tutup sekolah persendirian Cina. Tak boleh anak-anak Malaysia memasuki sekolah antarabangsa. Susah tu. Nak tutup sekolah agama, bayangkan sensitif orang Melayu pun akan jadi isu perkauman ada isu dan sekolah Cina dan sekolah India itu walaupun bahasanya, tapi sekolah itu semacam sekolah agama bagi mereka. Maksudnya tak boleh sentuh. Jadi saya kira tak ada jalan lain lah. Kita perbaiki keadaan yang berbagai-bagai ni. Sebab kalau kita nak yang satu aliran ni, yang memang afdal lah, jadi ustaz sekejap. Sebab seluruh dunia kan, kalau kita kaji, sistem pendidikannya satu saja, satu acuan. Singapura tu demografinya macam kita, ada Melayunya, ada Cinanya, ada Indianya, dan dibagi-bagikan apa kadang-kadang yang Melayunya gini, yang Melayu Cina gini. Tetapi untuk pendidikan, Singapura memilih satu aliran saja. Ada asimilasi di dalam pendidikan. Jadi kita untuk pendidikan ni tak boleh berbagai-bagai.
mesti nak asimilasi. Tengok Singapura. Kalau kita lihat pada anak-anak muda Singapura kan, tak kira Melayu, Cina, India, mereka mendukung identiti nasional Singapura yang sama, iaitu cosmopolitan, modern dan sebagainya. Kalau kita lihat anak-anak muda kita, identiti nasional yang didukung, ada yang tak boleh berbahasa negara pun. Ya. Ini identiti apa? Yang paling menyedihkan kalau ahli parlimen tu sendiri yang tak boleh berbahasa Melayu. Ya. Ya, saya kira banyak benda yang kita harus lakukan lah setelah 60 tahun kita merdeka ni, hampir 60 tahun. Kita belum dapat membentuk negara bangsa Malaysia itu. Kita berjaya bentuk negara Malaysia, tapi kita gagal membentuk manusia Malaysia itu. Ini sesuatu yang penting lah. Jadi kita perlulah. Takkan 60 tahun lagi kita pun bercakap benda yang sama. Mungkin tak ada kesempatan bercakap benda yang sama. Dah hancur. Ya. Sebab saya melihat juga kan, pejuang-pejuang ataupun aktivis bahasa ni begitu, mereka lantang bercakap tentang memartabatkan bahasa, tetapi kalau daripada dasar dia tu tak diubah kan, jadi agak sukar lah untuk kita mengetengahkan bahasa Melayu tu sebagai bahasa paduan. Ya, dalam sejarah manusia kan, memang bahasa boleh menyatu padukan umat. Kalau lihat zaman purba, Maharaja Shivangti menggunakan unsur bahasa tulisan untuk menyatukan rakyat Cina yang berbagai-bagai bahasa tu. Tulisan menyatu padukan. Kalau di sebelah barat kita boleh tengok Jerman, Itali menyatu padukan ummahnya. Indonesia menyatukan ummahnya melalui bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia, negara Indonesia. Di negeri Thai kita boleh tengok orang-orang Melayu di selatan Thai fasih berbahasa negara, bahasa Thai. Jadi memang bahasa boleh menyatu padukan kita semua. Tetapi mestilah ada caranya, perancangannya betul. Takkan satu ayat saja bahasa boleh menyatukan kita semua dan kita tak buat apa-apa. Mesti salah satu saluran penting bahasa boleh menyatukan kita semua ialah pendidikan. Guna satu bahasa. Kita boleh tengok negara yang membenarkan penggunaan banyak bahasa di sekolah, negara itu gagal menyatu padukan rakyatnya seperti negara Malaysia sekarang. Kita membenarkan penggunaan banyak bahasa. Bahasa Cina pun ada, bahasa Melayu pun ada, bahasa Inggeris pun ada, bahasa Tamil pun ada. Tengok kita sampai sekarang tak berjaya menyatu padukan rakyat kita. Tetapi tengok negara yang menggunakan satu bahasa saja, Indonesia, negeri Thai, Singapura, berjaya menyatu padukan rakyatnya yang berbagai-bagai itu. Jadi ini sesuatu yang perlu sangat-sangat saya rasa diambil perhatian oleh pemerintah lah. Kadang-kadang pemerintah ni dia kira bahagian bukan sains ni tak penting, kan? Yang diberi tumpuan ialah sains, teknologi. Memang itu penting. Tanpa sains, teknologi tak ada jambatan, kan? Betul. Tak ada macam-macam. Tetapi gejala buang anak tu takkan nak selesai dengan ilmu fizik. Mesti dengan ilmu agama, kan? Iaitu sains sosial. Jadi saya kira sudah sampai waktunya kita seriuslah dalam hal pembinaan negara bangsa Malaysia ni. Seperti yang saya katakan, kita berjaya bentuk Malaya pada tahun 57, Persekutuan Tanah Melayu. Kita berjaya menggabungkan Semenanjung di sini, Sabah Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tapi kita masih gagal membentuk manusia yang namanya Malaysia. Yang ada sekarang Cina, India, Melayu dan sebagainya. Malaysia tu tak ada. Okey, panjang lebar penerangan daripada Profesor Datuk. Kita berehat dulu selepas ni. Kita dengarkan dulu lagu ini daripada Rahim Ma'ruf Usang, My Suara FM, Citra Generasi Informatif.
Kita ada lebih kurang dalam 10 minit. Sebenarnya bersama saya juga ada rakan setugas saya, Faizal Ridwan. Kali ni dia kurang bercakap sikit. Mungkin saya Faizal ada pendengar soalan sikit tekun. nak tanya kepada Profesor. Sebab saya biasa mengikuti profesor punya syarahan umum kan. Dan saya selalu teruja sebab saya pun minat bahasa juga. Ya. Dan bertambah keterujaan saya tu sebabnya saya fikir orang Melayu pun banyak tak begitu minati bahasa dengan begitu baik. Jadi saya tanya Prof, kalau kita melihat hari ni kan, selepas 58 tahun merdeka, saya ni boleh katakan generasi ketiga selepas kemerdekaan. Ya. Jadi saya banyak kagum dengan tokoh-tokoh akademik yang ada international yang mengujakan. Bukan sebab saya suka bahasa Melayu, tidak. Sebab saya fikir mereka sangat dapat memahami saya dengan begitu baik. Macam saya mengenali Prof, saya Profesor Lucy Tim, juga Kokim pun saya dengar ceramah dia. Dan saya tengok ini pelapis awal yang pertama lah yang boleh bercakap. Tapi tak ada generasi kedua Cina yang sebegitu puas juga. Jadi saya khawatir kalau lepas pun dia tak ada, macam mana kami nak jadi satu orang bukan Melayu akademik yang boleh memahami Melayu dan boleh menegur kalau Melayu salah atau Cina salah. Sebab kalau Melayu nak menegur Cina tu kadang-kadang tak sesuai. Ya, ya. Cina tegur Melayu pun tak sesuai. Kalau ada orang seperti Prof nanya penghubung tau antara Melayu kita dengan Cina dan kedudukan Prof sebagai ahli majlis profesor negara. Nanti kalau Prof tak ada, siapa nak orang bukan Melayu yang begitu memahami Melayu dengan baik? Saya kira kalau disebut nama-nama tadi itu, termasuk saya, kalau kita lihat latarnya, kami semua tidak bersekolah Cina. Kami bersekolah nasional lah begitu. Kalau dahulu nasionalnya sama ada Melayu atau Inggeris kan. Jadi kami tak bersekolah vernacular. Bila kita bersekolah vernacular ni, pada pandangan saya, sekolah itu membekalkan pendidikan vernacular, pendidikan yang menjurus kepada etnik tertentu. Jadi baik tidaknya saya tidak tahulah. Tetapi kalau kita lihat hari ini, lepasan-lepasan sekolah vernacular ni pun ada macam tak bergaul dengan orang dan sebagainya. Jadi kalau dahulu sekolah nasional, semua bangsa ada di situ, maka orientasi nasional kebangsaan, maka barangkali kita jadi manusia yang sikapnya pun kebangsaan lah, yang mengambil kira semua kaum dan sebagainya. Tetapi hari ini kalau kita lihat pemimpin-pemimpin muda kan, tak kira Melayu, Cina, India, mereka lebih kepada macam memperjuangkan hak kaum tertentu saja, bukan bersifat nasional begitu kan. Jadi saya masih kira sistem pendidikan kita lah, sistem pendidikan kita yang berbagai-bagai ni, yang tak sepatutnya wujud, sebab dia tak baik. Yang satu ni saja baik, dan satu tu kita fikirlah bahasa. Bila kita kata satu, maknanya penggunaan satu bahasa saja. Bila kita berbagai-bagai, penggunaan banyak bahasa. Jadi kalau kita tengok sistem pendidikan satu aliran ni yang diamalkan di merata tempat di dunia, kita dapat lihat hasilnya itu. Itu ada perpaduan yang lebih erat dan yang lebih penting semuanya mendukung identiti nasional yang serupa. Bila banyak acuan ni, identiti nasionalnya tidak serupa. Jadi saya rasa kalau kita berjiwa besar kesemuanya dan kita sayangkan kepada negara, kita harus pilih sistem satu aliran ini. Bukan maksudnya kita mentiadakan yang lain-lain, tetapi kita menggabungkannya. Yang sekolah agama pun tak ada, tapi unsur agama itu kita masukkan dalam sistem nasional. Bahasa Mandarin itu pun kita masukkan, seperti di Singapura. Singapura walaupun sistemnya satu menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa Melayu tetap dipelihara. Maksudnya begini, anak-anak Melayu yang tak lulus mata pelajaran bahasa Melayu pada peringkat SPM mereka, iaitu O level, anak-anak Melayu itu tak dapat meneruskan pelajaran di institut kerajaan. Tak boleh. Swasta lah kau. Faham gitu. Begitulah anak Cina, anak India. Begitu. Dan kalau kita ada satu sistem,
sudah tentu kita mahu menggunakan bahasa Melayu, bahasa negara kita. Bahasa Inggeris diajar, bahasa Cina diajar, bahasa Tamil diajar. Agama Islam itu pun dimasukkan. Biar satu acuannya. Satu saja. Dan kita fikir jalannya kita bertolak ansur. Dan saya pastilah anak-anak muda kita tu lebih nasional sifatnya lah. Jadi semuanya boleh berbahasa negara dengan baik. Sekarang ni masalah seperti yang dikatakan oleh saudara Faizal kalau dikepung itu. Warga negara yang tidak boleh berbahasa negara. Malu kita kalau kita banding dengan pekerja asing Bangladesh yang baru datang. Betul. 6 bulan. Membantu majikannya menjual di pasar malam. Sambil-sambil ada waktu mengorat gadis-gadis Melayu dengan bahasa yang cukup terhad itu. Kan? Kadang-kadang entah macam mana boleh kahwin lagi. Itulah yang maksudnya di mana erti kerakyatan yang dipegang. Ini satu soalan penting. Orang ingat ini sensitif, bukan. Apa erti kerakyatan yang dipegang oleh seorang warga negara yang tak boleh berbahasa negara? Ini bukan kita merdeka 6 tahun. Hampir 60 tahun. Dan kalau kita biarkan, kalau Malaysia masih wujud, tak ada hari kiamat pada tahun 30, mungkin ramai yang tak boleh berbahasa negara. Tak ada di tempat lain yang rakyatnya tidak boleh berbahasa negara dengan baik. Kalau boleh pun di negara kita ni, bahasa Melayu yang jelek, lu mana malia, takkan bahasa negara diucapkan dalam bentuk yang begitu jelek rupanya. Ini dan kalau boleh bahasa Melayu jelek ni, kalau boleh orang Melayu jangan layan. Maksudnya orang Melayu apabila bercakap dengan orang bukan Melayu yang tak bersekolah pun, cakap bahasa Melayu yang baik, yang mudah-mudah. Jangan dilacurkan bahasa itu. Lu mana malia, nanti lu sini Mali cepat sikit. Ini kajang Melayu yang cakap macam tu. Macam mana? Kadang-kadang kita orang Melayu ya, jangan. dia punya bahasa. Jangan. Kan? Orang Melayu mesti bercakap bahasa Melayu yang baik dan betul. Tapi yang mudah-mudah lah. Ayatnya pendek-pendek, perkataannya yang mudah-mudah dan sebagainya. Janganlah guna perkataan yang yang sangat tinggi pula bahasa tinggi dia. pula. Jangan ranah, mati dia ranah. Bidang gitu. Okey, itu dia, nampaknya kita pun dah nak sampai ke penghujungnya. Dan sebenarnya tadi saya nak tanya Prof satu soalan, tapi Prof dah menjawab soalan tersebut kan. Jadi mungkin sesuatu Prof nak cakap sebelum kita nak akhiri kita punya segmen ni, sempena ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-58 ini kepada pendengar-pendengar My Suara FM. Ya, saya kira kita perlu mempertingkatkan tahap perpaduan kita lah, yang pada waktu ini bentuk sosial saja dan kita bangga dengan makanan-makanan itu tak membawa kita ke mana-mana lah. Jadi bentuk sosial ini kita perlu pertingkatkan. Dan kita tak mau lagi peribahasa Melayu kenal Cina itu masih boleh terpakai hari ini. Jadi dalam sejarah bahasa Melayu ada simpulan bahasa kenal Cina gitulah. Maksudnya kenal yang gitu-gitu tak mesra. Jadi kalau dahulu kita boleh faham lah orang Melayu pun tak berapa campur dengan orang Cina. Kalau kenal orang Cina, kenal gitu-gitu sajalah. Jadi kalau boleh kenal Cina itu dah tak wujud lah hari ini. Mesti kenal yang kenal lebih betul-betul lah. Ya. Orang kata sesuai juga dengan kita punya tema kemerdekaan tahun ni Profesor. Ya. Iaitu sehati sejiwa. Ya. Tema itu menganjurkan kebersamaan. Jadi kita semua harus bersama-sama. Jadi sekarang ni nampak tak begitu bersama-sama lah. Harus dipertingkatkan. Okey, diharap segala perbualan kita hari ini dapat memberi manfaat kepada pendengar-pendengar kita dan mudah-mudahan kita menjadi satu bangsa yang betul-betul bangsa Malaysia, Profesor. Ya. Baiklah, teruskan bersama kami My Suara FM, Citra Generasi Informatif.